Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Anda bersama saya Syafiq Rahman dalam saya My World Time. Jadi hari ini aku berada dekat Kuala Selangor bersempena dengan bukaan CF Motor Cawangan Kuala Selangor under GCI. Dan kalau korang tahu, GCI ni dah buka daripada tahun 1998 lagi. Jadi ni dia dah lama dah kat Kuala Selangor ni. Orang Kuala Selangor confirm tahu. Jadi nak tengok acara pembukaan dia. Let's vlog. Berusaha Encik Liu Yang. One, two, three. Terima kasih. So dekat sebelah kanan aku ni, ni ada tempat test ride. Ada 675NA, 675 SRR, ada 250 CF Lite, dan ada beberapa lagi lah. Jadi korang boleh tengok lah dekat belakang ni, motor untuk test tak banyak lah. Ni ada CF saja. Dan tengah berlangsung untuk apa ni, lucky draw. Tengah berlangsung lucky draw kat belakang. Kocak lah, boleh kumpul duit ni lah. Alah, baru dah tengok beraksi. Alright guys, so dah settle dah pembukaan CF Motor dekat GCI Kuala Selangor. Jadi kalau korang nak lagi video menarik daripada aku, jangan lupa untuk tekan butang like, komen, share serta subscribe YouTube channel aku sekiranya korang first time datang kat YouTube channel aku. Sehingga kita jumpa lagi dalam video akan datang. Stay tuned, stay safe. Assalamualaikum.